Nasi lemak kan, nasi lemak paling sedap dalam Melaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jumpa lagi. Nasi lemak masih harga lama lagi ke? Sama je. Kalau ambil lauk, macam mana kira? Ni kerang macam mana kira ni? Kerang satu senduk RM3. Okey. Bila petai RM3 satu Okey. senduk. Baru Baru RM3 satu senduk. okey. Daging rendah cili padi RM3 satu senduk. Ni? Sotong RM3 satu senduk. Ayam je RM4. Ayam je RM4. Okey, buat saya satu. 2 ayam Masih lagi sama tak reti kau nak naik harga Barang semua dah naik, kau maintain lagi Bagi Dulu makan. tempat lama kan? Tempat lama. Sekarang Tempat baru. nak tanya, cimata mana? Hilang. Oh, cimata hilang. Tadi kau pakai, kau buka. Ayam pun kau goreng panas-panas Panas. Mantap. Sambal Jadi nyambung. ha? Sambal rasa nyambung. Asing. Sambal asing. Sambal kau yang sedap tu. Sambal dia yang paling sedap kan. Nasi lemak paling sedap dalam Melaka. Kau cari dia ni. Betul-betul dekat Kedai Kelibang. Sebelah Balai Polis Batang 3. Dulu tempat lama, sekarang di tempat baru. Portion nasi lemak sama. Saya ada telur. Telur ni memang basic lah. Memang basic. Sebiji Boleh pilih telur gabus, telur mata. Sebiji. Sebiji. Mantap. Okey lagi. Okey, aku nak add on sambal petai. Add on sambal petai dengan kerang Jadi RM3, RM6, RM6. RM6. Total semua sekali? Selit. RM9 dalam ni. Okey, RM9. Ayam? Ayam satu ketul RM4. RM4. Ketul RM8. Okey. Mana total RM17. Kau pun buka sini? 7.30 dah ada lah. 7.30 petang. Sampai? Sampai habis je. Habis tak tentu. Kadang 9. Dah cuti? Cuti? Cuti hari Khamis. Dekat mana ni? Depan Balai Polis Batang 3. Baik. Sebelah bus stop. Batang 3. Ni dia. Beli kena beratur kan?